Ramai Cong duk tanya SMAX oren. Dah habis Cong. Aduh. Okay, koma. Teman nak khabar. SMAX oren koma nampak ni teman jual. Dah sold out koma. Teman dah jual. Waktu video tu keluar, sehari je dah ada orang booking dah. Kalau kau nak, kita ada yang lain. Bos dah bawa masuk motor SMAX yang lain. V1, V2 ada. Jangan risau. Kontak cepat. Ansur lagi, kau marah saya pula. Kamu tengok depan ni. Dekat sini, yang ni ialah special offer. Nanti saya akan cerita last sekali. Yang ni SMAX V1 lah. Yang ini warna grey. SMAX V2. Yang ini tahun 2024. Warna grey. Yang ini dia dah bagi dia punya syak dengan rack lah. So kamu tak payah belilah rack. Beli box je lah. Untuk belakang dia, suspension belakang dia, yang ni benda mahal kamu. Pro fender dia bagi. Yang lain-lain saya tengok dekat motor ni masih dalam keadaan original lagi. Okey, kalau kamu tak suka dengan dia punya rack ni, apa orang tua ke apa kan, kalau orang muda pakai, jangan risau. Dia ada bagi yang original punya. Warna grey juga. Sama dengan harga apa dengan warna body lah. Untuk lain-lain masih standard. Untuk motor ni dia punya mileage kita tengok sini. Okey, mileage dia baru 27,000 je koma. Untuk motor SMAX ni kami jual dengan harga 24,800 saja. Tahun 2024 V2. Handsome gila koma. Okey, next kita ada SMAX tahun 2024 V2 juga. Yang ni datang dengan warna hitam, silver hitam. Kalau kamu tengok dekat sini, dia punya cover set semua hitam. Sampailah ke inner dia semua hitam. Tapi untuk motor ni condition dia semua masih standard. Cuma dekat sini dia tambah lah yang tempat pinjak kaki ni. Maaf koma, motor belum basuh lagi. Tidak basuh dia merelik balik. Ni ada tambah yang ni tempat korang letak phone holder ke apa semua kan. Yang bestnya untuk motor ni, mari sini tengok dia punya mileage. Mileage dia rendah koma, baru 11,637. Motor yang sama macam sebelah ni, tahun 2024, cuma mileage dia rendah sikit. Harga kami jual sama je koma, 24,800. Seterusnya kita pergi ke SMAX V1. Okey, SMAX V1 ni, motor ni tahun dia 2020. Harga nanti kita tengok dulu apa yang ada. Okey, datang dengan sport rim warna biru. Cover set dengan full hitam. Condition, exhaust, yang lain-lain semua masih standard lagi. Untuk harga dia, kami jual 16,800 saja koma. Lagi murah daripada oren hari tu. Yang ni kalau koma lambat memang leboh lah. Jangan lupa nak cari motor, beli motor, jual motor, cari TM Motor World, cari salesman nama Fazwan. Alright, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.